Ni mastura. Kita suruh tulis nama, tulis tarikh buah benih. Lepas tu kita akan tengok dia buat alik 8 utir, tinggalkan kita 2 utir. Kak kita jadi tak? Kak kita jadi, Kak dia mesti jadi. Assalamualaikum awak-awak. Ahmad. Okey awak-awak. Kalau awak tengok belakang tu awak tahulah saya mari kat mana ni. Saya mari dekat orang buat cendawang ataupun tanang cendawang kot, ke lebih tepat tenuk cendawang ke, tak tahulah panggilan apa tu. Tapi cendawang hok kita makan tu, ni sepak buat dia. Yang istimewanya sini bukan saja dia tenuk cendawang, tapi dia buat juga bongkoh cendawang ni. Jadi kita tak mau sembang panjang, jom kita pergi jumpa kak kita. Tanyalah sebesikit pasal penanaman cendawang ni. Beres boh. Kalau kita tengok ni adalah bongkoh cendawang. Hok dalam proses untuk disiapkan lah sebelum diagihkan kepada petenuk-petenuk cendawang ataupun penanang-penanang cendawang lah. Cendawang ni nak kata tenuk pun, nak kata tanang pun tak tahulah, kita tanya tuang dia sendiri. Saya pun muskil kot. Jadi jom kita pergi tanya. Assalamualaikum kak. Waalaikumsalam. Ni kak ni nak panggil kak dia ni? Kak Naimah. Kak Naimah Masya-Allah. Dah bergerak dalam bidang peternakan ke ataupun dipanggil tanang cendawang? Tanang kot. Tanang kot. Peternakan ni lebih pada binatang kot. Tapi cendawang ni pun bukan tumbuhan. Itulah sebab tu saya rasa keliru sikit sebab kita macam tenok dia. Sebab betul. Kita nak macam dia nak membesarkan dia tu. Tahu macam dia tenok tu sesuai untuk perkataan cendawang. Tak tahu apa. Tapi tak apalah waktu tu. Yang pentingnya saya jumpa orang yang dah usahakan tanaman cendawang ni sejak bila kak? Kita start buat tahun 2008 lagi. Oh lama kak 2008. Gitulah slow-slow. Asal-asalnya kita daripada kerja kan. Jadi jenis tak boleh duduk saja. Kita pun cuba tanam cendawang. Tak dalam bidang dia sebelum ni? Sebelum ni kita kerja bank. Masya-Allah. Lepas tu ambil putusan berhenti? Ambil putusan pecat bos, jadi kita kita nak jadi bos diri. Betul kak. Satu pilihan yang tepat kak tau. Sebab ni selepas orang kata 10 tahun lebih dah. 2008 11 tahun saya kerja di bank. Jadi start ni 2008 sampai ni lah. Rasanya 17 tahun. 17 tahun Mana setakat ni macam mana kak rasa? Memang orang kata satu putusan yang tepat tau buat cendawang. Dia nega ni gini. Kadang-kadang tu rasa macam tak tepat tau. Gitu. Dia ada turun naik je kan. Tapi apa-apa pun harum macam. Ya, untuk kebebasan masa memang sedap nega lah daripada makan gaji. Gitu. Jadi nak tanya kak tanang cendawang dan buat bongkoh cendawang juga? Ya, betul. Memang luar biasa kak. Biasa kalau kita dengar orang tanang saja. Dia beli bongkoh kat lain tau. Ya, betul. Macam kak ni jual juga bongkoh kita jual juga bongkoh. Ini bongkoh kita buat keluar hasil lah. Dalam ni kita buat keluar hasil. Masya-Allah. Cendawang-cendawangnya. Macam rok ni boleh harvest tak ni? Ni saiz yang sesuai untuk harvest lah. Ini kita panggil baby lagi ni. Baby lagi. Dia dok sekata kat dia kita dok boleh nak ejah je. Kita buka sekaligus tapi dia besar dok sekaligus juga. Dia besar masing-masing. Ya, betul. Tu kata cendawang ni unik. Kita ingat ke dia kalau kita buka sekaligus dia besar sekaligus tau. Dok. Belah ni pun banyak. Ada hok derah besar, ada hok lambat sikit gitu lah. Ya macam kita peranok kot. Masya-Allah. Ada hok derah besar, ada hok sulung kecil je, hok besar lagi. Macam ni ni kita buka sekali. Buka sekali Ada hok tumbuh dah, ada hok tumbuh betul. Macam ni tak tumbuh lagi. Tu tak tumbuh lagi. Tapi akan tumbuh lah tu. Akan tumbuh lah. Dia orang kata buat cendawang ni kak, banyak cabaran tak kak? Banyak cabaran. Buat benda-benda pun banyak cabaran sebenarnya. Cuma cara kita nak mengatasi lah. Bagi kak yang semodeknya apa masalah mari kita cuba atasi. Antara cabaran dia mana? Mungkin penyakit ke? Ya, betul, penyakit. Cuaca ke? Cuaca amat memainkan peranan untuk hasil dia. Kalau cuaca terlalu panas, kita terpaksa guna kaedah-kaedah lain lah untuk sejukkan dia supaya hasil keluar macam kita nak. Dari segi penyakit pula, cendawang ni kalau kita tahu dia tak ada baja, dia tak ada guna sebarang racun, 100% organik. Kalau macam saya lain, ada organik, ada bukan organik. Tapi cendawang memang organik. Organik sepenuhnya. Ya, betul. Jadi penyakit tu mudah lah. Penyakit mudah. Penyakit mudah biasa kak. Dia jadi kulat hijau, kulat hitam. Kadang-kadang dia tubik sekali, dia jadi kulat hitam, jakit hitam, kulat hitam. Kadang-kadang dak tubik, benih dak turun, kulat hitam biak dulu. Gitu. Ya gitu. Macam cendawang kak ni ada spesifik tak jenis dia kat tanang? Dia biasa yang pasaran di Malaysia tirang kelabu lah. Tirang kelabu. Tapi hak kita tanam ni adalah kacukan tirang kelabu dengan putih.
Oh, kacukan yang ya, jadi dia ada hak putih, dia ada hak kelabu, hak ni kacukan. Jadi hak ni dari segi ketahanan bokoh dia lebih tahan sebagaimana bokoh tigang putih. Tapi hasil dia macam tigang kelabu. Hasil dia macam tigang kelabu. Daripada segi harga sama je. Harga kita jual sama je. Sama je harga. Maknanya untuk kad ni tigang kelabu je lah kat awak? Ya. Masya-Allah. Kita buat dua lah. Tigang kelabu dengan tigang putih kelabu. Ni tigang putih kelabu. Kalau pergi belah nu ada tigang kelabu. Di nu ada tapi tigang kena kelabu. masuk kot pintu nu. Kena masuk kat nu. Ni kita kat nu pula. Tengok bah. Tengok adik ni kutip ni hok memang boleh kutip fresh ni. Tengok bah. Segar dari ladang ni. Biasalah ni berapa kilo kak? 14 kilo. Masya-Allah. Ni pun kutip-kutip lagi packing terus hantar ni. Terus hantar kepada dia. Pelanggan kita. Musim cuti sekolah ni laju sikit. Orang gagau kan? Ya. Orang buat celup tepung. Ya, betul. Cendawan ni orang buat celup tepung. Masya-Allah. Okey, kalau kita tengok ni tigang kelabu. Ni tigang kelabu. Dari segi permintaan sama je. Setakat ni sama je. Orang nak tu. Okey. Tigang ni kira alternatif kepada tigang kelabu lah. Sebab tigang kelabu ni dia banyak perangai sikit. Tigang putih kelabu. Tu tigang kelabu gitu. Warna dia kuat sikit lah. Warna kelabu dia. Harga sama je kak? Harga kita tolak sama je. Dia berapa bokoh semua kali kak buat ni? Nampak macam kalau kita ada 3 hotel rumah. 3 hotel rumah. Kalau penuh semua sekali dalam 30,000 bokoh lah. 30,000 bokoh. Tapi sekarang ni kita lebih fokus pada penjualan bokoh. Jadi hasil ni sampingan je lah. Maknanya jual bokoh lagi okey pada jual. Lagi cepat nak pusing dan selagi kita ambil peranan fardu kifayah. Orang nak tanam cendawan tapi tak pandai nak buat bokoh. Gitu. Jadi kita buat bokoh untuk demo tanam cendawan. Dia guna benih ke macam mana kak? Bokoh. Ya ada benih dia. Tapi benih dia tak nampak. Dia numpang pada berjiring. Gitu. Kak belajar lama kot buat bokoh ni? Mula-mula buat tu kita belajar dalam gelak je dulu. Belajar dengan Pak Cik Google dulu. Lepas tu bila pertanian, kita daftar pertanian atau khusus di 2-3 tempat lah. Sebelum tu masa Kak buat 2008 di Terengganu seorang je baru buat. Di Kuala Bekoh. Bukan Kuala Bekoh, di Paluh. Dia buat bokoh? Dia buat bokoh. Jadi Kak beli bokoh dengan dia juga untuk mulakan tu. Masya-Allah. Lepas tu kita sambil-sambil kita belajar buat bokoh. Dulu nak tanam cendawan kena pandai buat bokoh. Learning nak tanam cendawan tak semestinya pandai buat bokoh. Boleh beli je bokoh. Boleh beli je bokoh. Tapi kalau pandai buat sendiri lebih jimat ah. Lebih jimat tapi ada risiko dia juga. Masa pula dah. Masa satu, lepas tu risiko jadi tak jadi. Tak semestinya kita buat 1,000 jadi 1,000. Jadi nak senang beli hok siap dah. Beli hok siap dah memang pengusaha akan bagi hok molek dah. Hok molek dah dulu. Kalau anda kata bokoh tu tak jadi, kat tukar tak? Ya. Kita one to one. Tak jadi berapa hotel? 10 hotel kita akan ganti 10 hotel. Masya-Allah. Jadi lebih baik belilah. Ya, untuk orang pemula lebih baik beli lah. Dan kita pun sediakan khusus juga. Kita buat khusus hok paling dekat ni bulan 10 ni. Tanam cendawan. Kita ajar daripada teori, lepas tu kita ajar praktikal sekali biar demo tahu macam mana cara buat bokoh. Supaya kalau kata puas dah beli bokoh nak buat bokoh pula, boleh buat bokoh. Berapa bulan kak? Bulan 10. Allahu akbar. Tapi bulan 10 ni lah. Bulan 10 ni lah. Jadi siapa-siapa yang berminat. Khusus terakhir untuk 2025. Boleh nanti kita update di page. Boleh hubungi kak. Saya akan letak nombor telefon macam biasalah. Okey. Lepas tu kak, maknanya kak buat bokoh dan tanam juga cendawan lah. Ya, betul. Untuk orang pemula, cara macam mana paling mudah dia nak tanam cendawan? Adakah kena buat rumah gini ataupun dalam rumah pun boleh? Okey. Kalau kata macam peserta khusus kita lah, dia mari zero lagi tak ada benda. Tapi dia minat nak belajar. Biasa kita akan ajar dia daripada buat bokoh sampai ke buah benih. Jadi bokoh dia buah benih tu 10 hotel, seorang 8 hotel kita beri walik. Suruh jaga. Jadi ikut muat nak letak mana-mana pun. Ada orang letak tepi sink, ada orang letak bawah kabinet. Tapi jangan outdoor tanpa atap. Dia kena tempat sejuk. Tempat sejuk lembab lah. Dah bila air comel kot. Ya. Jadi masing-masing buat balik, dia boleh test. Dia boleh test. Oh, sini sesuai, sini tak sesuai. Kalau tengok tu ada nama-nama tu, orang khusus pada 2/8. Nanti Kak ambil. Kak ambil. Oh, Masya-Allah. Dia buat bokoh tu. Bokoh buat tapi kita beri bokoh siap dah lah untuk dia suntik benih. Ni. Mas Turau. Kita suruh tulis nama, tulis tarikh buah benih. Lepas tu kita akan tengok. Dia buat alik 8 hotel, tinggalkan kita 2 hotel. Kak kita jadi tak? Kak kita jadi, Kak dia mesti jadi. Gitu. Jadi Kak, bila Kak ajar ilmu buat bokoh ni, macam kita kadang-kadang ada setengah orang dia tak mau disusu ilmu ni. Maknanya kita nak nega kan. Dah semua orang pandai buat bokoh, bokoh kita tak laku lah.
secara logik kita fikir gitu. Tapi Kak dah kenapa Kak? Tapi sebenarnya rezeki Allah ni kita tak boleh buat kira logik. Masya-Allah. Rezeki Allah ni dia dah susun pada setiap manusia, setiap benda hidup ada rezeki selagi bernyawa. Jadi benda tu Kak pegang betul-betul dan kita ajar ilmu ni sebagai apa orang kata? Nanti boleh jadi cahaya kita di kubur. Betul. Masya-Allah. Alhamdulillah. Memang luar biasa lah cara Kak berfikir tu. Jadi memang kena gitu lah sepatutnya. Betul. Kalau kita semua orang berfikir gitu, tak ada jenis deki, tapi ada macam. Betul. Betul. Sebab kita ni banyakkanlah dalam perusahaan apa pun biasanya dia tak akan ajar benda hok asah yang basic paling ni. Sebab nega kan. Ya betul. Gitu. Tapi orang kata Kak cuba kita cuba cari pelapis sebenarnya. Pelapis untuk lepas ni kalau kata kita tak tahu umur kita tak. Lepas ni maknanya ada orang yang buat lagi still buat cendawan. Pada kifayah kita sebagai orang Islam bekalkan cendawan untuk pemakanan orang Islam. Dia kalau boleh kata dalam sebulan tu berapa kilo Kak boleh keluarkan cendawan hok ni? Oleh sebab kita tak fokus mana pengeluaran cendawan segar ni. Jadi kita tubik dalam 25 kilo gitu je sebulan. Mana untuk supply pada peniaga-peniaga je lah, pelanggan tetap je lah. Ya selagi macam contoh kita ada menti lah kita panggil. Bekas peserta khusus kita. Kita tengok dia duduk kawasan mana. Customer kita hok beli cendawan ni kita akan serah ke dia. Gitu. Kita buat cara tu. Jadinya hok sekarang ni menti kad di Rusila dia kekurangan hasil. Jadi kita backup dia. Gitu. Kain ni angin sejuk ni apa tak? Untuk benda tak? Ni untuk sejukkan rumah cendawan lah. Sejuk rumah cendawan. Kita panggil humidifier. Ni hok saiz besar, tu hok saiz kecil. Memang penting kau barang benda ni. Ya, untuk stabilkan suhu dalam ni. Kalau tak dia cetih kecil, dia akan kering. Kalau cuaca sekarang ni. Kita tak pasang 24 jam pun. Kita pasang masa suhu kemuncak je lah. Kemuncak dalam tengah hari ke. Ya betul. Kita start pukul 11 sampai pukul 2 gitu. Gitu. Macam hot nu 3 hotel kita pakai timer. Pukul 11 lagi dia start pasang. 5 minit dia berhenti. Lepas tu 20 minit pula dia pasang pula 5 minit lagi. Automatik timer. Automatik kita pakai timer. Saya nak tanya, dia jangka masa dia lama mana kita boleh habis daripada kita buka tau? Kita buka nudung dia. Berapa lama mana kita boleh habis dia? Biasa hari ke-4 ataupun hari ke-5. Derah. Bergantung kepada cuaca juga. Derah. Mana tak perlu lah tunggu sebulan ke benda tak? Perang sebulan. Perang bokoh. Perang bokoh. Daripada start kita buah benih, kita perang sebulan. Baru ia akan tubik cendawan. Okey. Jadi Kak jom kita pergi tengok dekat buat bokoh pula. Sekarang ni kita mari dekat tempat pembuatan bokoh lah. Dekat Kak Naimah kita punya perusahaan. Hebatnya Kak Naimah ni sebab dia buat bokoh sendiri. Dia tak bergantung pada beli bokoh untuk tanah cendawan. Dia pula pengeluar bokoh tu. Jadi boleh cerita sikit Kak cara macam mana bokoh cendawan ni, cara proses dia secara umum lah. Okey. Minta maaf dah tempat saya pos sikit. Tempat dah kilang. Jadi kalau semua tahu dan kalau yang tak tahu nak khabar, bokoh cendawan ni kita buat daripada 100% habuk kayu getah. Jadi lori akan naik kat gunung, kita tarik atak ni, dia akan buang habuk situ lah. Tu habuk kayu getah tu. Lepas tu campuran dalam ni kita akan campur dengan dedok. Dedok ada kot? Dedok sebagai makanan dia. Kapur sebagai nak seimbangkan pH dia. Dan air. Kita akan adung dalam ni lah. Ni tempat proses dia. Tempat adung dia. Tempat adung mixer dia dalam ni. Mixer orang panggil. Mixer ni kita custom made jadi boleh gaul sekali pada satu masa 250 kilo. 250 kilo total lah. 250 kilo. Kemudian gaul sampai kita nak campuran hok kita sesuai tu. Kita pun buat turun kot ni. Dia naik atas conveyor ni. Masuk dalam ni kita buat bokoh sini. Sini adalah tempat untuk inilah kita buah plastik. Kita buah plastik gini. Dia akan masuk gitu. Maknanya kalau orang tak ada mesin ni nak buat bokoh kan Kak? Boleh buat manual. Tok dan pakai skop. Pakai skop pakai skop. Kaca manual lah. Kaca manual. Cuma tak tahu dedok dia Kak guna untuk campur. Dedok kalau kita panggil kok dedok hok pertengahan. Dedok ayam halus sangat. Ya dedok padi. Dedok padi. Dedok padi. Bukan hok kasar sangat tu sekang saja. Hok halus sangat tu banyak nukuk. Hok pertengahan kita guna. Okey. Dedok padi untuk makanan dia? Orang guna juga untuk makan itik ayam semua. Okey. Tu kata cendawan ni dah tahu tumbuhan ke haiwan tau. Sebab makan dedok. Lepas tu Kak lepas tu production Kak untuk buat bokoh ni berapa Kak? Okey. Kita sekali gaul tu 250 kilo. Jadi dia akan tubik dalam lebih kurang 250 hotel bokoh. Okey. Jadi sehari kita syaratkan pada pekerja, hari ni pekerja cuti hari Malaysia. Okey. Kita syaratkan 4 mesin sehari. Jadi maknanya 1000 lah. 1000 bokoh sehari. Setiap hari operasi ke 5 hari seminggu. 5 hari seminggu. Lepas tu siap gini. Siap gini. Masya-Allah.
Tapi tak siap sepenuhnya. Dia ada berapa peratus Kak? Kalau kata orang mari curi ambil ni, tanam dak hidup kau. Tak ada guna kau. Tak guna kau. Sia-sia tu. Ya, betul. Daripada hak gini ni, kita akan kukuh. Kena kukuh dulu. Kena kukuh untuk matikan kuman dan apa orang panggil, benih-benih cendawan liar lah. Dah orang nak buat tinggi kat rumah tu nak kukuhan ni. Tak boleh kukuh. Dia hak paling common orang kata. Kukuh ngetong derang. Oh, kena ada kaedah dia. Ada kaedah dia. Sebab tu kena masuk kursus kau. Ya, betul. Baru kau boleh cerita. Kita cerita. Nak buat sikit cara mana, nak buat besar cara mana. Jadi awak nak tahu lanjut kena masuk kursus. Ya, betul. Sebenarnya kita buat sesuatu dengan ilmu. Betul Kak. Kalau ikut-ikut gini, orang kata apa kemah. Ilmu dah habis kata. Ilmu bakul. Lah kali jadi dok arah gitu je. Dah. Okey, ni minta maaf lah duduk dalam proses pembaikan ni. Ni hak kita panggil steamer lah ni. Ni steamer. Steamer. Kita ada 2 teh. Hak ni muat 1,200. Hak ni muat 800. Jadi kalau tu sekali jalan 2,000. Kukuh. Memang tak memang kelas-kelas industri dah ni kau biasa-biasa ni. Serius lah makna maksud saya. Kita serius. Buat betul-betul buat lah. Ya, orang kata benda. Alang-alang menyeluk perkasan biar siapa ketiak masam. Dia jadi dalam ni adalah bilik untuk kita buah benih. Dan bilik ni kita dak simply bagi orang masuk lah. Saintis yang masuk dalam ni. Dak juga. Staf yang ditugaskan untuk suntik benih. Dan bilik ni akan disterai sebelum kita start buat kerja suntik benih. Ya, sebab cendawan ni dia sensitif sangat dah. Bak bokoh ni kita mati kumang dah. Jadi kalau kita buat masuk kumang dari luar, no purpose lah untuk kita ni. Saya tubik cendawan lain. Dak tubik. Betul. Pernah. Tubik cendawan hau dak guna lah. Dak guna. Pernah. Betul. Kalau dulu kita suntik benih di kawasan gini je maknanya. Masa kita buat kecil out. Terbuka tapi bila lama-lama ia akan berlaku macam kulat liar akan mula attack. Tempat ni sebab tempat ni banyak makanan. Sesuai untuk pembiakan dia dengan sejuknya semua kan. Jadi kita terpaksa bina bilik untuk suntik benih. 2 Kak tempat kukuh lama mana Kak? Kukuh 7 jam. 7 jam. Lepas tu buat keluar perang pula start perang pula sebulan. Sebulan. Lepas tu baru boleh guna. Ya. Mari kita pergi rumah perang. Tengok bawah ni. Kau putih tadi. Sedap goreng ni. Dia goreng saja sedap tak? Ya, betul. Sedap goreng garam kunyit pun sedap dah. Tu kata. Ni kita panggil bilik perang. Bilik perang. Kalau dulu masa kita fokus hasil, kita semua ni kita buat giling untuk tubik hasil lah. Tapi bila kita fokus kepada pengeluaran pokok, kita terpaksa wujudkan satu rumah perang. Dan ni sini tempat hok confirm untuk perang je. Ni 1.9 ni. Ni tengok. Rosok ni je. Tengok kita buat ni satu rak ni kita buat benih pada 1 bulan 9. Tak semestinya jadi tengok. Ada hok rosok juga. Apa orang kata hidup tak selalunya indah tau. Jadi hok rosok ni kat mana dia biasa tak? Hok rosok ni kita tengok keadaan dia. Ada tu kita akan recycle mula, campur dengan abuk baru. Ataupun kita buat baja. Gitu. Waktu nak tahu buat baja. Masya-Allah. Tu industri baru. Ya, betul. Masya-Allah. Ni kita perang. Jadi tak ada benda yang terbuang lah. Ya, kita cuba kita cuba minimalkan benda buang. Ni hak baru Kak? Ni hak baru. Ni hak suntik benih 18.9. Ya turun setara ni baru. Ni kalau masuk betul jadi kan ni? Dia kalau hak penuh hak matang dah, dia akan putih pada belakang. Macam hak tu tengok. Ni putih. Ni matang ni. Dak lagi ni. Ni 25 bulan 8. Ya, baru setara ni. Putih dia. Saya dah perasan ni tengok ni. Ni 14 hari bulan 8 maknanya sebulan dah. Penuh lagi. Ni penuh dah. Ya. Ni boleh buka dah kalau nak buka Ya, betul. Ni tunggu tuang je mari ambil. Ada tuang dah. Ada tuang tepuh belaka dah. Masya-Allah. Jadi kalau awak berminat ni kena buat tepuh hang baru dak 5 hari walk in ke benda. Walk in 2 hotel boleh hawi. Biasa minimal orang ambil banyak mana Kak? Depend pada bajet masing-masing lah. Kita tak paksa. Sutil berapa? Sutil dalam RM2.5. RM2.5. Tapi kalau kata orang hok khusus dah, 4 hotel 10 lah. 4 hotel 10. Tapi kalau orang hok khusus dah, kadang-kadang dia nak hok baru buah benih. Jadi kita jual murah sikit. Maknanya boleh bincang lah. Benda boleh bincang. Jadi Kak, segi kita nak tahu ni, Kak kata daripada lepas pada harvest, bokoh tu kira dak guna lah. Tak guna. Jadi bokoh tu Kak akan buat baja pula. Ya, betul. Mana ada tempat buat baja? Ada tempat buat baja. Kita alhamdulillah kerajaan ada buka permohonan untuk gerang sejati madani tau. Jadi komuniti kampung ni mari jumpa Kak minta idea nak buat projek benda. Jadi kita duk mikir-mikir, kita pun dak berapa ni juga. Kak pun kata, apa kata kita guna bokoh lama ni, kita buat baja. Sebab kalau di Thailand, di Kelantan dah ada orang buat baja. Dia pun lebih efektif lah baja daripada bokoh cendawan ni tau. Ada satu customer Kak di Tepuh.
PDK tepuh dulu. Dia beli bokoh, kemudian bokoh expired, dia gaul dengan tanah, dia buat batah untuk tanam kakung. Boleh pitih kebok orang tu. Jadi molek. Ya, sebab dia ni abuk kayu. Lepas tu dia ada campuran kapur dah untuk memulihkan tanah. Jadi kita add on sikit lagi baja dengan EM. Campur dengan tinja ayam. Benda tu lagi berkhasiat lagi power lah. Jadi katanya produk pun dah siap dah. Ya. Cuma dalam proses pemasaran lah. Jadi kita akan pergi ke tempat buat baja dulu lagi Kak deh. Boleh. Cuma untuk akhir kata lah, untuk tanaman cendawan ni, benda yang mungkin saya nak tanya Kak ke ataupun benda yang Kak nak buat akhir kata untuk cendawan ni. Cendawan ni bagi Kak pasaran cendawan di Terengganu ni luah lagi. Malaysia umumnya pun masih luah lagi. Jadi boleh cari yang berminat ataupun tengah cari-cari ruang untuk part time ke, boleh cari-cari ilmu dan mulakan penanaman cendawan, insya-Allah. Dia dari segi kos beli bokoh je tau. Kalau nak buat besar, kos buat rumah dari kos untuk beri makan dia hari-hari tak ada orang. Air je lah untuk kena sigang. Kena sigang. Gitu. Tadi kan humidifier tu guna air. Jadi kalau orang hok sikit-sikit dia sigang ke paik. Sigang bu gitu. Sigang latar, sigang dinding, sigang bat belakang dia. Sikit-sikit itu. Sikit-sikit je lah. Jadi kalau awak nak tahu bos secara detail kena masuk kursus lah. Ya, semua jadi gitulah. Kalau saya cerita belaka dalam ni pakat nak masuk kursus lah. Kena tahu sendiri. Tapi nak kabarnya paling mudah dan simple lah tanah cendawan ni tau. Pasal kita letak tak payah mikir banyak. Kita jaga je. Tak payah maknanya semar benih dari awal, buah baja, sirang apa semua macam tanaman lain tak payah. Jadi kalau untuk orang nega cendawan tu, nak jual cendawan tu, dah berapa bokoh paling kurang Kak? Kalau boleh potong nak potong sikit. Kalau memang nak mula nega, Kak nasihatkan ambil dalam 300 ke 500 hutir. Jadi kena buat rumah gini buat rumah kecil. Hak paling low cost sekarang ni guna kanopi. Kanopi 10-10 tu kita dinding dengan tintang gini. Lepas tu kita jaga suhu je lah. Kita buat rak sikit dalam, rak lebih kurang. Buat rak kasut ke rak apa ke hak mana ada kan. Hak ni hak tuan dak mari ambil tubik dah. Mana Kak? Ni? Tubik diri tak tahan nak tunggu orang buka, tak buka. Dah kali aku langgar Jadi gitulah Kak, terima kasih banyak. Sebenarnya banyak benda nak tanya tapi kadang-kadang doktor tanya. Jadi kalau orang-orang yang nak tahu lebih lanjut, saya akan letak nombor telefon Kak Naimah kita. Awak boleh direct dia nak beli bokoh ke, nak tanya pasal cendawan, nak masuk kursus ke, boleh belaka. Cuma kita nak pergi dekat setempat lagi baja pula boh. Ni untuk orang yang petani-petani yang nak guna baja, boleh guna baja bokoh cendawan pula. Baja organik. Baja organik pula. Organik sepenuhnya. Organik sepenuhnya. Beres boh. Kita pergi dekat buat baja pula. Beres boh. Okey, awak-awak. Sekarang ni kita ada buat kat tempat pembuatan baja daripada bokoh cendawan hok terbuang lah. Sebab cendawan ni lepas kita harvest tu bokoh dia tu kira 6 kali. 6 kali harvest dia kira kepeh tu tak boleh nak guna dah. Tak boleh nak guna dah. Dia 6 kali kau 6 kali. Gitu. Bukan sekali, 6 kali. Mana lepas kita harvest tu dia akan tumbuh baru pula. Ya, betul. Dalam tempoh lama ni Kak? Tubik rehat selama 3 bulan. 3 bulan. Masya-Allah lama juga. Jadi bokoh tu sutil tahan 3 bulan. Ni tempat buat baja. Jadi baru lagi lah. Baru lagi lah projek kita buat baja ni. Lepas pada diumumkan ada gerang daripada kerajaan tu Sejati Madani. Kita submit tu dalam pertengahan 2024. Lepas tu dalam bulan 8 luluh. Duit masuk lebih kurang dalam hujung tahun 2024. Lepas tu kita start lah buat set up tempat apa semua. Kau tengok ni ada partition tu. Kita buat partition ni untuk apa panggil proses-proses dia lah. Proses-proses dia. Sebab dia dah untuk jadikan baja ni daripada bokoh kosong ni, bokoh lama ni. Kita peracur guna mesin tu. Lepas tu kita akan capur EM, capur tahi ayam, molasses. Jadi bila setiap 15 hari kita kena balikkan dia. Balik dia. Pasal tu banyak partition ni kalau nampak. Payah juga orang. Payah juga Jadi untuk kita buat sendiri seorang tu berat juga. Jadi berapa orang yang terlibat dengan projek ni? Projek ni sebenarnya projek milik JPKK lah. JPKK Kampung Cerang Cina. Kak sebagai penasihat. Jadi dia orang buat giliran lah untuk bertugas tu. Jadi katanya sekarang ni dah siap dah produk dia. Siap dah produk dia. Boleh kita tengok kan? Kita tengok tu dulu. Kita tengok hak kita dah packing lagi. Okey boleh. InsyaAllah. Dia biasa hari ni biasa gotong royong pakat buat Kak? Biasa hari Minggu lah. Hari Minggu hari Minggu. Ni hak ya buah dalam guni dah ni. Ni hak ya buah dalam guni dah. Mana hak siap mix dah? Ya. Hak siap perang dah ni. Perang dah ni. Perang lama ni pula? 3 bulan. Lama 3 bulan. 15 hari sekali buat balik. Balik-balikkan dia. 15 hari sekali balikkan dia sigang. Lepas tu ni adalah hak terakhirnya lah. Ni hak terakhirnya.
terakhir lepas pada perang. Perang. Dia akan jadi kalitang ni. Kalau perasan tadi kalau kokok. Ni jadi kalitang. Oh, bau macam-macam bau lah Dia halus je kok sebab dia rabuk kayu. Ya, betul. Jadi kelembapan dia lama sikit lah ni. Betul. Betul tak? Kelebihan dia. Macam kita packing pun kita tak boleh packing dalam plastik jernih. Sebab dia akan matikan mikrob dalam. Kita campur EM kan? EM tu adalah mikrob baik yang membantu memulihkan tanah dan menambah khasiat kepada tumbuhan lah. Oh gitu. Ni dah proses perang je ni. Ni dah ni. Ni kita tunggu nak packing. Nak packing je, siap dah. Packing siap dah. Masya-Allah. Jadi kalau awak nak tengok bokoh yang orang kata hot dog guna tu, jom kita tengok bokoh hot dog guna dulu. Sebelum kita tengok produk hot siap dah. Ni tu. Yang antara bokoh hot dog guna lah, selepas 3 bulan memang teruk buang. Kak awak? Ya, betul. Jadi Kak, sebelum ni macam bokoh yang Kak buat, biasanya sebelum buat baju ni Kak buat gimana ni? Buang atau apa? Kita buang lah. Buang atau sapoh ada, kita bakar ada. Oh gitu. Dan ada juga kita guna letak di umbi-umbi kelapa sawit. Molek juga ya. Memang dia membantu memulihkan tanah. Dan bila kan kelapa sawit biasa letak baja kimia tau. Bila letak baja kimia tu, kadar serapan baja tu lebih cepat. Sebab baja organik ni dia membantu memulihkan tanah sebenarnya. Oh gitu. Dia tak banyak sangat kandungan macam nak bantu lebatkan buah ke apa tu, dia tak banyak mana. Cuma dia bantu pulihkan tanah supaya bila kita add on baja kimia untuk buah ke, untuk daun ke, dia mudah serap. Oh gitu. Dia jadi perantara lah. Ya, betul. Jadi ni mix ni semua untuk buat baju belaka ni Kak? Ya. Semua ni. Jadi hot ni kita guna untuk peracur bokoh lah. Bokoh lama tu kita peracur dalam ni untuk asingkan dia punya plastik kan, dia duduk plastik kan. Asing plastik. Itulah hasil dia jadi gitu. Jadi gini jadi gitu. Lepas pada peracur. Jadi kalau awak nak tengok betapa bokoh ni banyaknya khasiat ataupun kandungan nutrien yang tinggi, so awak tengok ni pokok dia tumbuh dekat bokoh-bokoh hot dog proses lagi ni. Pokok ubi kayu, ubi stella. Bukan kak ni tanang, dia tumbuh, maknanya tumbuh liar. Orang kata memang banyaknya nutrien. Tengok lembu pun berakhir mari sini kau. Bagian makan. Bagian makan. Jadi kak memang terbukti dah dia punya kandungan nutrien tu tinggi. Betul. Mana dok silap lah. Mana kira orang kata bokoh lepas ni bokoh ni berguna lah. Dok terbuang, dok tahu benda dah. Betul dok. Betul. Jadi awak siap dah mana kak? Ni awak siap dah. Kita ada 2 produk. Ini adalah produk tanah campuran. Oh, tanah campuran. Tanah campuran ni ada kandungan baja dalam dengan sekam bakar. Tanah baja kompos dengan sekam bakar. Termasuk lalu belaka dah. Ni rupa dalam beg ni hitam gini. Hitam macam arang. Ya, sebab kita campur dengan sekam bakar. Maknanya orang wak alik boleh tanang lalu dalam. Kalau untuk orang hok macam apa panggil suka-suka nak nanang tau. Beli hok ni 4 kilo. Buka C ni. Tebuk lubang sikit-sikit. Tanang dalam ni lalu. Jadi polybag lalu. Ya, betul. Masya-Allah. Dia kita pokok dia sesuai tak? Pokok hok kita test dah, pokok cili. Pokok lada, lupa tadi. Pokok lada jagung. Hok kita test dah lada solok. Lada solok berbuah sepanjang tahun. Masya-Allah. Boleh jeruk semua. Segar molek. Ya, betul. Mana cukup nutrien kandungan tu. Kita pun cuba tanam pokok bunga apa? Alhamdulillah. Mana sekali kita letak dah ayah fikir dah pasal baja ke benda dah ayah dah. Biar dia tumbuh diri je. Baja cukup dah dalam ni. Lepas 3 bulan ataupun 4 bulan barulah kita tambah dengan baja saja. Ni baja saja. Ni baja saja. Ni raw baja saja. Betul. Baja tak dia. Tadi kita packing dalam tambah sikit je lah sudu. Tambah gitu 2 sudu. 2 sudu gitulah. Gitu. Jadi 2 produk ni sekarang JPKK Kapung Cerang Cina buat tau. Masya-Allah. Hebat lah JPKK. 2 produk ni Cuma sekarang ni dalam proses pemasaran lah. Pemasaran. Jadi kak nak tanya dari segi harga lah. Mesti orang nak tahu kalau beli banyak ke, beli ke guana harga dia kak. Okey. Hot ni kita jual RM10 sebeg ni. RM10 sebeg? RM10 sebeg ni. Tapi kalau kata macam harga pasir kucing juga. Pasir kucing. Pasir kucing tu beli untuk buang tau. Ni untuk kita menghidupkan sesuatu. Betul. Jadi RM10 ni kalau kata nak jimat, capur lagi dengan tanah. Capur lagi dengan tanah kalau nak orang hak rajin lah. Mana eceh-eceh ke polybag lain. Polybag lain. Faham. Ataupun ada setengah orang dia capur dengan kokopik. Sebeg ni dia capur dengan kokopik bolehlah 3 ataupun 4 polybag untuk tanang. Kokopik kan dia pegang air tau. Betul. Jadi tak payahlah sirang kerat sangat. Jadi kak, kalau untuk orang beli untuk tanang dak beli sebeg 2 kalau untuk industri secara pukar. Kegiatan besar ni secara pukar kan kita pun jual secara pukar. Boleh kontak kita lah untuk unding harga. Hargalah. Adakah harga tu lebih murah sikit pada baja kimia ataupun macam mana kak rasa?
Biasanya average dia mana kat hasil lah? Dia baja organik ni dia ada range harga dia sendiri. Sebab orang kata biasanya dalam pasaran pun baja organik lebih mahal sikit lah. Ya, betul. Sebab dia memang selamat dah. Ya, betul. Kalau tanam sayur ke apa, tak perlu urusan betul kan? Biasa kita jual dalam 2 ke 3 ringgit je lah sekilo. Kalau untuk sawit, okey tak kak? Kalau orang untuk sawit kena guna banyak lah. Mana biasa orang ambil 2-3 patang lah biasa sawit ya, ni. Betul. Kalau orang kebun kelapa sawit besar, setang tu untuk dia seorang je. Ya, betul. Jadi kita memang mencari juga lah. Production Kak rasa boleh sedia untuk kita boleh buat insya-Allah. Dengan kelengkapan yang ada ni, dengan tenaga kerja hok sedia di kampung ni, insya-Allah kita boleh hasilkan dalam 3-4 tang sebulan. Masya-Allah. Okey, faham. Jadi kalau awak beli baja ni cukup lekat dah, ada tinja ayam ada. Macam-macam EM ada. Tak, selain pada bokah tu lah. Bokah tu sendiri pun dah ada bahan-bahan untuk pulihkan tanah dah. Dia ada kapur semua. Betul. Ini tahu pasal dia. Jadi gitu lah Kak deh. Apa-apa saya akan letak nombor telefon Kak. Jadi siapa-siapa yang berminat nak cari baja, nak belajar ke ataupun apa benda nak masuk kursus ke, boleh terus direct ke Kak lah. Untuk baja kita dah buat kursus lagi lah. Sebab kita pun dalam proses nak masuk bidang baru. Masuk bidang baru, betul. Dah macam mencuba orang cakap tau. Tapi tengok pada potensi, saya rasa insya-Allah boleh pergi jauh. Sebab dia punya kandungan, kita tengok sendiri pokok ubi belakang tu, tanpa kita tanam benda-benda, molek-molek ada hidup. Pokok belakang-belakang tu terima belaka. Ni pun rupuk baru meseng ni. Tu lah. Nampak meriah molek tau. Meriah molek baru ni dekat pinggang rupuk. Bila kita perang, air dia neleh. Tu lah baja molek tu. Air baja. Jadi gitulah awak deh. Jadi kita sampai situ je lah. Semoga tu maju jaya lah produk daripada Kampung Cerang Cina sini. Ya, Kampung Cerang Cina. Kampung Cerang Cina boh. Baik boh. Saya tertarik boh tengok ni gantung lain pada yang lain. Cendawan dia Kak? Telinga kera kita panggil. Telinga kera? Memang macam telinga pun. Apa sedap kot cendawan ni? Cendawan ni kalau perasan kalau kita beli suung, ada sekeping warna hitam tu. Tu lah. Cendawan ni lah. Kak baru tengah-tengah kita tengah-tengah tanam. Pasal tu duduk luar siang dia macam anak tiri je. Telinga kera pun. Sebab ni ada kat permintaan. Kebanyakan dalam pasaran kita import dari China. Jadi gitu. Harga murah. Dia orang tak ambil lah kita tanam ni harga mahal sikit. Tapi kita nak cuba pecah pasaran lah. InsyaAllah. Okey, baik. Ini semua pokok menggunakan baja tanah campuran. Tanah atas sekam bakar dan baja kompos daripada bongkah cendawan. Tengoklah kesuburannya.